Assalamualaikum guys, welcome back to my channel Arif Harin. Okay, tengok komen kat atas tu. Ada brother ni semalam cakap ada kereta 2 pintu tak? Tu ada. Saya kereta 2 pintu, saya ambil yang murah. Kalau yang mahal nanti takut tak jual. So yang ni 2 pintu Mazda Roadster tahun 2023, berharga 198,000 on the road, NCD 55%. Yang ni warranty berapa tahun? Ni warranty 8 tahun. Kereta kecil kita bagi warranty 8 tahun. Jom kita tengok apa yang best kereta ni. Right gang, so dekat depan saya ni ada satu unit kereta lain daripada yang lain, Mazda Roadster MX-5 tahun 2023. Yang best sekali, kereta ni boleh buka bumbung lah. Senang cakap, bahasa faham dalam dunia kereta ni, boleh buka bumbung. Inilah dia. Right, so dia dikategorikan sebagai kereta apa? Kereta sport car 2 pintu, mampu milik. Oh, padu kan? Memang mampu milik. Lepas tu manual 6 speed pula tu. Tapi kalau kaki kejung, kena gout, ada auto punya transmission. Habis kita punya yang ini manual lah. Sebab ada yang komen, ada tak kereta 2 pintu? Ada, kita ada Porsche GT3, GT3 RS, tapi lambat lagi tu. Kereta tu on the way masuk. Kita ambil adik Porsche lah. Tak pun NSX tu. Oh, NSX itu incoming. Tapi color sama. Color sama. Design lebih kurang sama. Kita ambil adik dia. Ini paling kecil dalam kategori 2.0, 2 liter, 6 speed manual, 2 pintu. Alright, jom kita tengok apa yang menarik kat kereta ni. Bos satu, kita tengok dia punya front look. Tapi first colour dia pun dah cun lah kan. Dah nice dia punya colour. Cuma kalau korang konvoy, saya nasihatkan konvoy lah dengan kategori dia saja. Kau janganlah pergi konvoy dengan kategori yang lain-lain. Memang kena tinggal. Sebab dia bukan dicipta khas untuk kereta kelajuan. Dia dicipta khas untuk kereta kelainan dan kepuasan. Maksud saya kepuasan dari segi dia punya konsep. Okey, bukan dia tiru konsep macam Mercedes tu nak puas pergi tambah horsepower, tak. Dia adalah dikategorikan lain daripada model yang keluar dekat dunia ni. Okay, next kita tengok dia punya size tayar dengan rim 205/45/17. So 17 ni kalau tayar ada lebih kurang dalam paling murah 200.5, yang baik-baik sikit dalam 300-400. Okey lah, untuk jaga kereta ni sangat-sangat senang. Dia belakang pun dia datang dengan disc brake juga. Dia punya body dah nampak sporty tau. Dia punya body dah nampak sporty. So kejap lagi kita akan bawa kereta ni bang Kita bawa kereta ni walaupun tengah panas. Kita nak biar bumbung ni terbuka. Nak tengok orang kaya berlagak tengah hari buta buka bumbung. Kejap lagi kau tunggu video dia. Tapi bukan orang kaya belagak. Ini salesman belagak jadi. Salesman acah-acah kaya. Salesman acah-acah kaya ambil risiko untuk rentongkan diri dia. Okey bang, mana yang tanya kereta 2 pintu? Ada ni, Mazda Roadster ni 198,000. Warranty kita nak provide sehingga 8 tahun. So saya percaya kalau siapa yang beli kereta ni, ini adalah bukan first car ataupun second car dia. Ini maybe third car yang boleh digunakan pada weekend, ataupun dia hanya menyendiri saja. Dia tak nak bawa orang lain. Ini yang kereta dia. Apa kita nak ceritakan dekat kereta ni lagi ya? Saya rasa dia sangat-sangat simple. Mazda Roadster Skyactiv 2.0 liter. So dia datang dengan hardtop. Dia ada lagi satu, okey, yang pandai pasal Roadster ni bang, cerita sikit lagi satu kategori dia. Dia ada satu lagi. Kalau rasa nak murah lagi pada harga yang ni, dia ada satu model 1.5. Yang itu pun ada gear auto dengan manual punya transmission. Cuma kereta tu bumbung dia soft top, pakai kain. Pakai kain tu kan. And then nak buka dia kena manual, pakai tangan. Dia tak ada button-button. So kalau saya ambil ni lah, dia pakai button. Jom bang, kita demokan sekali bang macam mana nak pakai button tu. Alang-alang abang ada kat saya ni kan. Button tu tapi kalau untuk perut macam ni susah sikit nak masuk. Tapi bila dia dah masuk okey je bang. Okey, mana button dia bang? Button dia ada button di Mana sibuk? Tu. Mana Tu. Bawah aircon. Ni. Betul. Jom kita. Okey, abang tekan Okey, tolak atas. Tu abang tekan tu, tolak atas. Oh, nanya salesman ni. Satu hal pula tak jumpa. Situ saya tekan tadi bang. Tak ada hal, kita bukan punya fake, kita bukan fake punya salesman. Ha?
Kita cerita apa yang kita nampak, apa yang kita ada. Pintu kena tutup ke? Rasanya. Okey. Hai, tak naik pun. Okey, dia kena tekan lama lah. Lama bang. Okey, okey ni step dia. Abang tak boleh lepaskan dia. Dengan penuh gaya. Dengan penuh gaya. Okey, abang kena tekan lagi. Itu buka. Tutup lah, belakang tak habis tutup. Belakang tak habis tutup? Tak habis tutup lagi. Nanti kalau jalan dekat highway terbang ni bang. Biasalah. Saya senang belagak gaya sini apa dia. Nampak sangat kita bukan orang kaya lah bang. Okey, ni first step dia akan tutup. Okey, belakang pula. Okey, mantap. Sure. Jadi kita Batman shoot. Buka bonet, kita boleh jalan. Okey. Kejap, abang duduk situ, jom kita keluar. Kita bawa kereta ni jalan-jalan. Nak cerita apa tak tahu kereta ni. Sebab kereta ni sangat-sangat simple. Cerita dia kereta ni kau nak santai dengan bini. Memang kereta ni kau nak bodik, nak pujuk bini naik kereta ni best lah. Ini kalau pergi Genting bang buka dia punya hardtop ni ada gaya. Oh, 6 speed siot. Ya, 6 speed manual. Bang, kereta ni horsepower dia 181. Okey. Lepas tu dia punya tangki minyak 45 liter. 45 liter full tank dalam hampir RM100 bang Tapi kereta ni dia punya muka depan dia panjang. So gayat sikit. Kalau yang mana baru-baru mula. Dia punya infotainment tu, bila kita duduk dalam ni dia lebih macam ala-ala Supra pun ada bang kan. Betul. Betul kan? Dia macam ala-ala Supra pun ada. So kereta ni rear wheel drive bang. Boleh buat drift. Tapi jangan buat. Ini bukan kereta kita. Ini kereta bos. Bismillahirrahmanirrahim. Respon pun okey. Mileage baru 6,000 bang. Mileage baru 6,000. Masak bang, minyak tak ada kereta ni. Nasib baik Kalau tak baik, telefon dengan kawan kita hantar minyak sekejap lagi. Terasa macam orang kaya bawa kereta siut. Seatbelt pakai. Bawa dia. Apa dia? Santai. Relax bawa kereta kan. Relax. Lepas tu belakang ni ada tempat letak barang lagi. Dekat seat tengah ni. Ni apa ni? Tu. Ada compartment lagi. Bang, dia punya cup holder cantik abang dekat belakang ni. Nice. Ini kalau korang beli Honda apa yang 2 pintu tu? Honda apa? Alah yang kecil tu lah. S660. Yang ini lagi waloi. Betul. Ini 2.0 bang kan? Kalau tak apa ambil 1.5 tu okey ke? Tapi saya dah gila dekat ni bang. Tune body style. Kenapa berada ni pakai tongkat tapi laju jalan? Oi, sedap bang. Respon dia cepat. Kan? Respon dia cepat. Dengan seat di karu ni kan, seat position dia best. Betul. Lepas tu dia punya dashboard panel dia tu tak adalah macam mengarut sangat dia punya design. Saya sebagai passenger yang duduk sebelah ni pun dalam keadaan yang selesa. Tapi yang paling ideal sekali sebelah ni bukan lelaki. Alcantara. Apa dia? Yang paling ideal sebelah passenger ni bukan lelaki sebenarnya. Oh ya ke? Kena bawa awet lah? Ya. Nanya macam tu bang. Okay bang, kita berhenti kat tepi kejap. Satu. Okey, berhenti depan ni. Kita berhenti depan ni. Okey, kejap. Apa kata kita buka ni bang, tengah-tengah hari buta ni? Dia masa jalan boleh buka ah. Oh ya ke? Tapi low speed lah. Okey, kejap. Bapak tengah panas. Berkilat tu, berkilat. Berkilat? Nasib baik bawa kilat. Kejap tengok dulu. Okey. Alright, okey. Bang, tengah-tengah panas bang. Berkicap tu. Jojo sampai. Bapak kita ibaratkan kita sekarang tengah pergi Genting abang Kita santai nak Genting. Tak pun layan tepi laut ke. Tapi kita ni best bang. Pagi-pagi kita start kan, kita nak keluar. Morning my neighbor. Hi, morning. Famous. Ini kalau pakai satu taman kenal kau. Yes, betul. Okay guys, cepat siapa nak kereta ni boleh booking RM500. So kereta ni saya percaya macam saya kata tadi, ini bukan first car korang.
So ini maybe kereta yang ketiga ataupun kereta yang keempat menjadi koleksi. Weekend car bang Betul, weekend car. Mantap Nak cerita review lebih-lebih pun simple je bang kereta ni. Yang penting maintenance kereta ni murah. Sebab dia bukannya tebur tau. Dia NA, Sky Active. So cost service dia lebih kurang dalam RM400, 400 ke 500 tengok minyak lah. apa yang kau pakai lah. Tu tak 500 pun dah rasa dapat minyak best bang kan. Dapat minyak Motul V3 2 kan. Saya tak puas lah bang. Tak puas kan? Tak puas lah. Sebab kita bawa dalam ni kan. Jap. Okey, jap bang. Okey, tunjuk macam mana nak masuk gear reverse bang. Okey, sebab kan dia nak speed, sebab ada setengah tu naik atas. Okey. Yang ini tekan, tolak ujung, masuk gear reverse. Okey, dia bukan terus boleh masuk macam biasa Bukan. Sekejap. Tak masuk juga. Dah masuk dah tadi. Okey. Depan gear 5 lah. Abang masuk gear 5 bang. Okey. Ni bukan ke atas, ni tekan. Okey. Tak masuk lah. Kacau lah Type R ni. Jap, nak masuk gear reverse tak jumpa. Ya, Tekan lah ni. tepi lah, janganlah kacau kita orang. Oh, gear 5 lagi. Bang, gear reverse kat sini lah bang. Dekat nombor 1 lah. Oh berat lah assessment aku ni. Aduh yai. Parah lah. Tapi tak tahu. Tapi okey bang Saya tak cut video ni bang. Saya tak cut video ni. Yang penting dapat information bang Betul. Kita ni belajar daripada kesilapan. Mana ada tiba-tiba pandai, tiba-tiba boleh terus jual. Semua kena belajar. So hari ni kita belajar lah bang. Kita belajar ada kesilapan. Yes. Kan senang. Kan senang. Tadi masuk gear 5 sampai raya haji tak boleh jalan. Salah dia, aku nak masuk ni pun terkikian juga. Saya tak cut video tu bang. Biarlah orang cakap kita tak pandai ke kan. Yang penting kita belajar. Betul bang Betul. Dia jadi susah nak setting bila bawa kereta kecil ni parking. Kereta kecil parking satu hal, satu lagi buat kereta orang. Aduh yai. Okay. Bang, saya rasa ni senang parking ni, kereta kecil ni. Senang, tapi sebabkan ada rasa cuak. Tu yang jadi macam tu tu. Okay, kita straight je bang, straight je bang. Bapak panas weh. Berpeluh siut. Perlu. Tapi apa-apa pun kita ceritakan apa yang kita nampak, kita buat apa yang kita tahu dan kita masih belajar. So dalam video Arif Baharin, jangan risau, saya tak malu macam ada kesilapan yang saya buat tadi. Yang penting saya dapat belajar dan customer pun dapat belajar daripada video ni. Okay, saya abang parking kat sini ngamut. Kita nak ambil gambar. Tadi belakang dah cantik ambil gambar. So guys, sementara nak tunggu masuk parking ni dah 3 hari 2 malam tak masuk-masuk lagi. Siapa nak beli kereta ni boleh Roger Arif Baharin. So dalam masa sama saya nak bagi tahu kereta ni cantik, best. Padahal aku rasa pelik, side mirror tak adjust. Alasan saya dah 3 hari kat sini tak masuk-masuk. Barulah laju sikit boleh masuk. Okay. So boleh datang dekat showroom ataupun terus deal online dengan Arif Baharin. Booking RM500. Boleh terus bagi dokumen untuk submit loan. InsyaAllah kita akan deliver sampai depan rumah. So guys, minta maaf kalau ada yang terlebih ke, terkurang ke. Kami pun masih belajar. Kita jumpa next video. Assalamualaikum.